Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, long time never see. Akhirnya, walaupun tak dapat jumpa di pentas catwalk, tapi kita berada di pentas terapi. Apa bawa tongkat ni dah berapa lama ni gaut ni? On and off, tapi kalau ada Oh, ya ke? gaun saya pakai. Jadi Oh. itulah dari gaun sebetulnya kalau dah berapa lama jugalah. Dah sekali makan ubat, dan kemudian baru-baru ni ada pertukaran, kemudian ada darah tinggi dan juga disuruh makan ubat dalam setahun lebih. Kemudian apabila makan ubat tu apa kata dos tu makin bertambah. Jadi rasanya benda ni perlu ada satu alternatif lain untuk kita mengurang atau memulihkan penyakit ini kan. Jadi inilah alternatifnya, hidrogen, yang mana memberi kita satu rawatan yang bagi orang kata mengurangkan kita mengambil ubat, menambah dos dan sebagainya. Saya juga macam sana saudara apa masak kita boleh makan dah membazir. Macam itulah. Jadi Macam mana tadi lepas dah buat 1 jam rawatan? alhamdulillah tadi ada ingin selili air lilin semua kan. Amboi. Itu memberi kesan positif kita tak balas. Pantas respon ya, sehingga meleleh air hidung. Juga kita akan teruskan lagi lah rawatan terapi ni lah. Saya rasa dia bagus dan mengurangkan lagi saya pada mengambil ubat yang banyak kan. InsyaAllah. Okey, kita jumpa untuk next session. Okey, Boda, semoga Allah kurnia kesembuhan. Amin. Terima kasih. Dan dapat kembali ke pentas catwalk. Okey, bye.